di bawah pengendalian Datuk Somali Rizwan bersama dengan Barisan Kepimpinan Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Kurang daripada 30 hari, pasukan sepak takraw Malaysia perlu mempersiapkan diri mereka untuk berdepan dengan Piala Asia 2025. Kali pertama penganjuran Piala Asia menghadirkan 14 pasukan yang datang daripada pelbagai negara dengan pelbagai tahap permainan. Ini dalam sejarah. Piala Asia tak pernah berlangsung sebelum ini. Dan Malaysia tahun lalu kita muncul sebagai pemenang untuk acara double dan juga regu di Piala Dunia. Mampukah kejayaan ini diulang dengan ada sedikit pertukaran senarai pemain dan juga pertambahan acara, khususnya kuadran? Mampukah sejarah tercipta? Maklumlah, kebelakangan ini banyak sekali berita-berita hebat mengenai sepak takraw Malaysia di bawah pengendalian Datuk Somali Rizwan bersama dengan Barisan Kepimpinan Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Jadi, dengan pelaburan yang turut dibuat oleh Kementerian Belia dan Sukan mengangkat sepak takraw sebagai sukan teras, adakah semua ini berbaloi? Harapkan mereka teruskan menyokong